Pernah tak anda fikir macam mana kita nak perah setiap titisan kuasa terakhir dari GPU? Hari ini kita nak kupas satu teknologi baru dari Nvidia yang dipanggil CUDA Tile yang menjanjikan bukan saja untuk buat macam tu, tapi untuk ubah terus cara kita memprogram AI. Okey, GPU ni kan, dia macam enjin roket untuk dunia AI. Memang luar biasa power. Tapi nak kawal dia dengan betul-betul sempurna, macam cuba nak pandu kereta lumba Formula 1 tapi manual dia dalam bahasa yang kita tak faham. Cuma segelintir pakar je yang betul-betul boleh buat. Sekarang, cuba bayangkan ni. Macam mana kalau enjin roket tu boleh pandu diri sendiri? Macam mana kalau dia sendiri yang boleh optimumkan laluan dia untuk kelajuan paling maksimum? Itulah sebenarnya janji di sebalik CUDA Tile. Untuk kita betul-betul hargai solusi ni, kita kena faham dulu betapa rumitnya masalah yang cuba diselesaikan. Jom kita selami sikit cabaran nak dapatkan prestasi puncak dari GPU. Analogi ni memang kena sangat. Bayangkan anda seorang koreografer dan anda kena susun gerak tari untuk 1,000,000 penari. Serentak. Setiap satu pergerakan mesti tepat, mesti selari. Itulah skala cabaran yang dihadapi oleh pengatur cara GPU setiap hari. Memang pening. Beza dia memang langit dengan bumi. Dulu, secara tradisionalnya, programmer pening kepala uruskan beribu-ribu thread pemprosesan secara manual. Kod yang kita tulis untuk satu GPU mungkin kena tulis balik kalau nak guna kat GPU lain. Tapi dengan CUDA Tile, semua tu berubah. Ia bagi programmer fokus pada logik utama je, manakala software yang bijak kat belakang tu akan uruskan semua kerja-kerja pengoptimisan yang rumit. Dan di sinilah CUDA Tile masuk. Ini bukan setakat anak baru tau, ini cara fikir yang sama sekali berbeza tentang macam mana kita nak buka kunci kuasa pengkomputeran GPU. Jadi, apa benda sebenarnya CUDA Tile ni? Secara teknikalnya, ia adalah satu lanjutan kepada platform pengatur caraan CUDA sedia ada Nvidia. Tapi cuba fikir macam ni, ia macam satu lapisan pintar. Ia benarkan anda tulis kod yang ringkas untuk uruskan data AI macam tensor dan tata susunan, dan ia secara automatik akan pastikan kod tu berjalan pada kelajuan paling tinggi, tak kira apa pun GPU Nvidia yang anda guna. Petikan ni sangat-sangat penting. Kenapa? Sebab pembangun Python, terutamanya dalam bidang AI, dah biasa sangat bekerja dengan tata susunan, guna library macam NumPy. CUDA Tile guna pendekatan yang sama, jadi ia rasa sangat intuitif dan semula jadi untuk komuniti yang besar ni. Macam cakap dalam bahasa yang diorang dah fasih. Strategi pelancaran dia pun bijak. Dengan mulakan dengan Python, diorang terus target jantung komuniti AI untuk dapatkan impak segera. Lepas tu, bila dah ada sokongan C++, barulah diorang boleh tarik minat dunia pengkomputeran berprestasi tinggi yang lebih luas. Okey, sekarang kita masuk bab macam mana ia berfungsi. Apa rahsia di sebalik CUDA Tile ni? Semuanya terletak pada pengcompile atau compiler dia yang sangat bijak. Fikirkan compiler ni macam seorang penterjemah pakar. Dia bukan setakat terjemah kod anda, tapi dia terjemahkannya dengan fasih ke dalam bahasa ibunda GPU. Dia tahu macam mana nak petakkan kod tu secara optimum kepada perkakasan khas macam tensor cores, bahagian GPU yang memang direka khas untuk lajukan pengiraan AI supaya kita dapat kelajuan maksimum. Jom kita tengok proses dia satu persatu. Pertama, anda tulis kod yang ringkas je. Kedua, compiler akan analisis kod tu. Ketiga, dan ini bahagian magicnya, ia akan petakan kod anda kepada bahagian GPU yang paling berkuasa. Akhir sekali, kod tu akan dilaksanakan dengan kecekapan yang luar biasa. Senang kan? Jadi, apa kesimpulannya? Kenapa semua ni penting? Jom kita pecahkan faedah-faedah utama yang dibawa oleh CUDA Tile. Faedah dia memang besar. Anda bukan je dapat prestasi lagi tinggi dan kod yang lebih mudah alih, anda juga tulis kod yang jauh-jauh lebih sikit. Tapi mungkin yang paling penting, ia seolah-olah mendemokratiskan kuasa GPU. Ia merapatkan jurang antara pakar elit dengan pembangun biasa, menjadikan pengkomputeran berprestasi tinggi lebih mudah diakses oleh lebih ramai orang. Dan cerita ni tak berhenti di situ je. Ia bukan cuma tentang teknologi itu sendiri, tapi juga tentang masa depannya. Nvidia ambil satu langkah strategik dengan menjadikan sebahagian daripadanya sumber terbuka.
Dengan menjadikan front-end bahasa ni sumber terbuka, mereka seolah-olah menjemput seluruh komuniti untuk turut serta. Kerangka kerja AI utama macam PyTorch dan pembangun alatan lain boleh terus integrasikannya. Dan ini akan mempercepatkan lagi penggunaannya dan mendorong lebih banyak inovasi. Petikan ni betul-betul merakam semangat projek ni. Sejarah dah tunjuk, bila kita jadikan teknologi yang berkuasa lebih mudah diakses, orang ramai akan mula gunakannya dengan cara yang penciptanya sendiri pun tak pernah bayangkan. Di situlah letaknya potensi sebenar dalam ledakan kreativiti yang bakal dicetuskannya. Dan ini membawa kita kepada soalan terakhir. Dengan merendahkan halangan untuk manfaatkan kuasa pengkomputeran yang luar biasa, kita bukan sahaja percepatkan kerja yang sedia ada, kita sebenarnya membuka pintu kepada idea-idea baru yang sebelum ni mungkin dianggap terlalu sukar atau mustahil. Jadi soalannya ialah apa yang akan kita bina seterusnya?